guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment and share. Yang dah subscribe, thank you, enjoy the video. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kita pada kali ni, seperti aku tengok tajuk yang Mariam buat, kita nak buat prank. So sekarang ni untuk video kita pada kali ni, seperti aku tengok tajuk yang Mariam buat, kita nak buat prank dekat Iftika vlog. Iftika siapa? Iftika tu adalah anak buah Mariam. Okay, jadi Mariam rasa macam mana nak try buat prank lah kan. Kita nak tengok reaction dia. Yang penting reaction dia. Kita nak tengok adakah dia terkejut, terputak ataupun dia akan nangis. Dah lah nak. Okay, jadi sebelum kita teruskan video kita pada kali ni, kepada pemasuk YouTube channel ni, kau jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment, share. Dan yang dah subscribe, thank you and enjoy the video. Pakai mask. Kemudian kat sebelah. Tika, Otpot. Tika. Hah? Tika, dah. Akhirnya kita punya prank berjaya. Cuma Mariam kena duduk dekat tepi dinding. Baru tak tahu apa next time kita buat lagi. Mama tak ada. Okay, sebenarnya kita berjaya tadi. Cuma lambat sikit lah nak berjaya tu. So akhirnya Mariam juga dapat juga buat dia terkejut je. Allah. Peace. Bang. Okay, so mari saya sampai sini sahaja video kita pada kali ni, and thank you for watching. Bye bye.